Sultan-sultan kita yang terdahulu, sultan-sultan orang Islam di Selangor, mereka adalah daripada ahli sunnah wal jamaah, dan mereka menekankan tentang ajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada setengah golongan mereka kata Tuhan duduk atas arash. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Antara ulama kita di tanah Melayu yang sebut bahawasanya Allah ada tanpa tempat adalah As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Dalam kitabnya yang berjudul Pohon Agama, muka surat 10, kata baginda Sultan, qiyamuhu binafsihi, maka bukan ia jirim yang mengambil lapang, yakni Allah bukan jisim yang bertempat, maka bukan ia di atas sesuatu, bukan di bawah sesuatu, bukan di kanan sesuatu, bukan di kiri sesuatu, bukan di depan sesuatu, bukan di belakang sesuatu. Tiada bertempat dan tiada bermasa, dan tidak bersifat zatnya dengan kecil atau besar atau panjang atau pendek, dan tidak bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Maka sultan kita sekarang, alhamdulillah, dan juga sultan-sultan kita yang terdahulu, sultan-sultan orang Islam di Selangor, mereka adalah daripada ahli sunnah wal jamaah, dan mereka menekankan tentang ajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada setengah golongan mereka kata Tuhan duduk atas arash. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kata Allah ada tanpa tempat. Juga antara ulama di negeri Selangor ramai, tapi antara mereka Tunku Mahmud Zuhdi bin Tunku Abdul Rahman Al-Fatani, mufti Selangor yang pertama, yang dia jadi mufti pada zaman Sultan As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah.